Di hari ini kita ada satu sumber yang sangat menarik. Sebuah cerita kanak-kanak klasik, Adu Domba. Nampak macam cerita mudah kan? Tapi misi kita adalah untuk kupas cerita ni dan tengok macam mana taktik seekor monyet boleh ajar kita sesuatu yang penting tentang kepercayaan. Betul tu. Dan istilah adu domba itu sendiri pun macam yang sumber kita jelaskan. Maksudnya melaga-lagakan dua pihak sehingga bermusuhan. Jadi ini bukan sekadar salah faham biasa tau. Ini satu tindakan hasutan yang memang dirancang. Okey, mari kita masuk ke dalam cerita. Kita ada Kiki si kucing dengan Bobo si rahnap. Kawan baik, sangat akrab. Lepas tu muncul watak ketiga, si monyet, yang nampaknya cemburu atau ada niat tak baik. Ya, dan ini membawa kita kepada persoalan tentang niat. Tindakan monyet ni didorong oleh hasad dengki. Dia nampak satu ikatan yang kuat dan cara paling mudah nak dapatkan kepuasan adalah dengan memecahkan ikatan tu dari dalam. Senjatanya, maklumat palsu. Di sinilah ceritanya jadi sangat licik. Monyet tu tak buat tuduhan yang umum-umum je. Tepat. Dia guna pembohongan yang sangat spesifik, sangat peribadi yang direka khas untuk setiap kawan. Boleh jelaskan sikit tak macam mana dibuat? Boleh. Monyet tu faham apa yang penting bagi setiap watak. Dia pergi pada Bobo, si arnab dulu, yang bangga dengan kebun lobaknya. Dia bisik, Kiki kata lobak merah kamu sangat kecil dan tidak sedap. Itu memang serangan peribadi. Terus kena pada kebanggaan Bobo. Kan? Lepas tu, dia cepat-cepat lari jumpa Kiki si kucing pula. Apa pula yang dia cakap pada Kiki? Pada Kiki, dia cakap, Bobo kata kamu terlalu lembab untuk bermain kejar-kejaran. Dia tak mau berkawan dengan kamu lagi. Jadi dia serang kelebihan Kiki pula, iaitu kelajuan dia. Tepat sekali. Taktik ni sangat berkesan sebab pembohongan tu menimbulkan rasa ragu-ragu dan rasa tak dihargai. Masing-masing mula persoalkan persahabatan mereka. Jadi apa jadi lepas tu? Apa kesannya pada Kiki dan Bobo? Kesannya serta-merta. Sumber tu sebut bila mereka bertemu tak ada lagi senyuman. Masing-masing dah mula curiga. Mesti tegang keadaan masa tu. Sangat tegang. Mereka mula bergaduh dan akhirnya macam yang si monyet tu harapkan, mereka bawa haluan masing-masing. Tapi cerita ni tak berakhir macam tu je kan? Ada satu detik perubahan. Ya, dan inilah bahagian yang paling penting. Bila Kiki dan Bobo duduk bersendirian, emosi dari dia sikit, mereka mula berfikir. Mereka fikir balik, dari mana datangnya cerita-cerita buruk ni semua? Dan mereka sedar. Mereka sedar yang satu-satunya sumber cerita ni ialah orang yang sama, si monyet. Kesedaran tu yang mengubah segalanya. Betul. Lepas tu, mereka terus cari satu sama lain, berpelukan dan mereka buat satu janji yang sangat penting. Janji apa tu? Janjinya, mereka akan mendengar cerita dari mulut kawan mereka sendiri, bukan daripada orang ketiga. Wow, itu satu pengajaran yang sangat kuat. Itulah penawar kepada hasutan. Komunikasi secara langsung. Sumber tu tekankan yang persahabatan mereka lepas tu jadi lebih kuat selepas diuji. Jadi, pengajaran utamanya jelaslah. Pertama, jangan mudah percaya hasutan. Kedua, dan yang paling penting, jangan jadi macam si monyet tu. Memang. Apa yang menarik ialah kontras antara niat jahat monyet tu nak memecah belahkan dengan hasil akhirnya. Hasil yang langsung tak dijangka oleh si monyet. Ya, persahabatan Kiki dan Bobo jadi lebih kukuh. Ini menunjukkan yang kepercayaan sejati boleh mengatasi cubaan untuk memanipulasi. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk anda semua fikirkan. Dalam dunia kita hari ini, di mana maklumat boleh tersebar dengan begitu mudah, tanpa sebarang pengesahan, macam mana kita nak pastikan diri kita tak jadi mangsa hasutan macam Kiki dan Bobo?